Okey. Kita nantikan siapakah yang bakal menang. Ayana atau Kurawada. Jeng. Pada suatu hari, Mawaddah si kura-kura sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba ada sesuatu melintas dengan sangat laju. Rupa-rupanya itu Ayana si anak, haiwan terpantas dekat hutan tu. Assalamualaikum Kurawada. Kenapa awak rokok dekat sini? Awak solat sunat duha tengah jalan ke? Waalaikumsalam. Bukan. Saya tergolek sebab angin masa awak lari sebelah saya tadi. Maaflah. Sebagai haiwan terpantas di hutan ni, saya susah nak kawal kehebatan saya yang patut dikagumi ni. Awak nak jalan ke mana? Saya nak ke surau awal. Bolehlah dapatkan banyak kelebihan solat berjemaah masa zuhur nanti. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Muslim. Surau rimba Al-Hutaniyah kan tak besar. Muat 10 ekor haiwan kecil macam tu je. Kalau lambat, kenalah solat kat luar. Kuranglah fadilat berbanding solat kat dalam. Silap-silap tak dapat solat berjemaah. Apa kata kita lumba lari? Yang menang akan dapat solat berjemaah. Yang kalah, solat di luar. Walaupun kita boleh tahu je siapa yang bakal menang kan? Tapi... Tak ada tapi-tapi. Ni kira bagus tau kita berlumba ke arah kebaikan. Kebetulan tu Imam Tok Pu Panda pun ada. Boleh jadi pengadil. Baiklah, kalau semua dah sedia. Hana, Dul, Set. Okey. Kita nantikan siapakah yang bakal menang. Ayana atau Kurawada. Jeng. Mesti tak dapat kejar punyalah. Tiba-tiba, telefon Ayana berbunyi. Ada video barulah daripada Ayah dan Nabi dekat Duria Plus. Tengoklah kejap satu episod. Lagipun baru pukul 12.30. Lambat lagi nak zuhur. Ayana terlalu leka menonton video sampai tak sedar Kurawada mula memintasnya. Bestlah cerita Ayah dan Nabi ni. Jangan lupa subscribe tau. Tidak berapa lama kemudian, Alamak, leka sangat tengok video sampai dah terlewat zuhur. Ayana pun lari selaju mungkin dengan harapan sempat solat berjemaah. Tapi surau dah pun kosong ketika Ayana sampai. Dia tak sempat berjemaah. Kesian dia. Ayah tak sempat solat berjemaah. Ayah nak kalah. Saya menang. Saya dapat solat berjemaah. Jadi sayalah yang lagi mulia. Sesalan dirimu mula terasa, kenangan jadikan pelajaran. Lepas ni tak mau sombong-sombong lagi ya Ayana. Baik Imam Tok Pu Panda. Kurawada, Ayah nak minta maaf ya semua. Kejadian lumba lari tersebut tular dalam kalangan warga rimba. Sejak peristiwa itu, terjadi perubahan besar kepada Ayana dan Kurawada. Jumlah pengikut Kurawada semakin meningkat di media sosial dan dia dah jadi pempengaruh influencer yang sangat terkenal. Kurawada sering dijemput bagi ceramah di sekolah-sekolah, buat live vlog produk sendiri dan buat video menari-nari di aplikasi TikTok. Tapi disebabkan terlalu sibuk, dia tidak lagi jalan kaki pergi awal ke surau dan meninggalkan solat berjemaah. Ish. Game online mana boleh pause.
solat seorang-seorang je lah lepas ni. Asalkan solat. Sementara itu, ayah nak pula sudah insaf dan tidak lagi sombong. Ya Allah, ampunkanlah ayah nak yang riak. Kehebatan laju ni, kau yang bagi pinjam. Tapi ayah nak sombong. Sampai ayah nak lupa, ya Allah. Kaulah yang maha hebat. Kini, ayah nak lebih tawaduk serta sering membantu penghuni rimba dengan kelebihan yang dia ada. Jom, ayah nak bawa semua ke surau. Kita solat berjemaah sama-sama di awal waktu, jom. Ingat tau, sehebat mana pun kita, kalau dalam hati ni ada sifat sombong, maka semua amalan jadi sia-sia. Sebab apa tau? Sebab bukan buat kerana Allah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada sifat kesombongan. Riwayat Muslim nombor 9. Jadi akhirnya siapa yang menang? Hidup ni bukan tentang siapa yang cepat sampai dulu, tapi siapa yang sampai dengan ikhlas. Pengakhiran yang baik tu husnul khatimah kan Nabi? Betul. Semoga kita semua dapat pengakhiran yang baik di dunia dan di akhirat.